Kita berada dalam keadaan yang sedih. Pertama disebabkan oleh peristiwa satu gerombolan menyerang negara kita, berada di dalam kawasan negara kita. Yang keduanya akibat daripada mereka yang berada di dalam kawasan yang berkenaan menyebabkan kehilangan nyawa anggota keselamatan kita. Ya, kenyataan yang dibuat sedemikian adalah sangat tidak bertanggungjawab kerana dia cuba menggambarkan keadaan keselamatan negara boleh menjadi taruhan. Saya tidak tahulah apa dalam pemikiran golongan ini. Apakah dalam pemikiran golongan ini soal keselamatan juga boleh menjadi taruhan demi untuk mencapai matlamat dan cita-cita parti ataupun kumpulan mereka ataupun cita-cita peribadi mereka. Ya, kerana dalam soal keselamatan, selama ini kita tahu bahawa kerajaan tidak akan berkompromi sama sekali dalam soal menjaga keamanan negara kita. Jadi saya tidak faham, ya, kerana orang mati pun sanggup, prajurit kita yang sanggup mati demi mempertahankan ibu pertiwinya pun dianggapkan sebagai cubaan, ya, tindakan untuk permainan politik yang itu. Bagi saya ini satu permainan politik yang keterlaluan atas alasan yang saya lihat. Sebab itu saya minta dicek dulu tentang kenyataan beliau yang keluar dalam keadilan Delhi. Kalau nanti saya ikut daripada apa yang disebutkan oleh akhbar-akhbar perdana kita, maka dianggap sebagai tidak betul, tidak tepat. Jadi saya baca kenyataan dalam keadilan Delhi itu, saya agak terkejut kerana kononnya atas alasan bahawa akhbar-akhbar negara ini mendapat berita itu lambat berbanding dengan foreign news, dengan CNBC dan sebagainya. Saya tidak faham kalau itu alasan mahu dijadikan bahawa ia merupakan satu konspirasi yang terancang yang dilakukan. Ini bukan soal ini soal nyawa dan soal maruah negara tau. Ya, ini bukan soal dari segi nak bermain politik. Saya tak tahu lah kot mereka ada nak main politik apa-apa. Saya tak tahu. I don't know. Yeah, why they suddenly come up with it really puzzle me. Why suddenly they come up with that kind of statement?